perjalanan kita masih jauh. So guys, welcome back to my channel. Minggu ni kita akan ke GIBS untuk camping selama 1 malam saja. Dah lama kita tak pergi camping, so kali ni kita nak try balik. Let's go check it out. Kita dah sampai kat Gombak Ayah. Jalan jam Jalan jam hari ni. So berbaki dalam setengah jam lagi untuk kita sampai ke lokasi destination kita. Jalan jam. Okay guys, hari kita jumpa kat sana. Alright. Oi. Restoran padi-padi. Okay guys, sekarang kami masih lagi dalam perjalanan ke tapak campsite, salah satu spot camping yang menarik di Selangor. Jarak dari rumah kami mengambil masa dalam 1.5 jam, bergantung kepada keadaan jalan. Campsite ni boleh dikatakan viral juga. Ramai pengunjung yang weekend ni mesti datang sini. So kami nak try bermalam kat sini. Sebenarnya kita orang tak plan pun nak datang kat sini, just jadi je. Bila kita tak rancang ni, insyaAllah menjadi. Satu lagi sebab kita orang dah lama tak pergi camping. So alhamdulillah minggu ni ada rezeki untuk bercamping. Jadi kita orang decide untuk pergi ke satu tapak camping ni. Tapak camping ni bersebelahan dengan Sungai Tua. Campsite yang kita nak pergi ni campsite Gip Eco Oloyam. Kat campsite tu kalau tak silap ada chalet, wakaf untuk aktiviti bersama keluarga. Lepas tu kita orang ada research juga dekat media sosial yang lain. Tengok sungai dia memang cantik, sungai dia lebar, luas kan. Oh, apa lagi, jom kita try. Berapa minit 8. Nak ambil. Dia asyik nak. Yeay. Asyik nak apa tu? Asyik nak apa? Ni. Oh.
sampai. Jadi kita orang nak pergi ambil air dulu. Kita orang nak tada air bukit dulu. Ni sungai tua. Sungai tua. So kita naik atas sikit lagi. Sebab kita orang nak tada air bukit sebagai sumber air minuman kita orang. Kita dah jumpa pot tahan air ni. Kenapa tu? Kenapa tu? Depan sikit. Kalung depan sikit. Nak patah balik ke? Dia pun nak patah balik. Saya dah gelak-gelak. Ha, U-turn. Dah keloh ni diorang. So kita dah sampai dah. Almost done. Jom bang. Kakak ada kolam tadi. Dilarang buang sampah, buang apa-apa sampah, sisa makanan di kawasan ni. Kebersihan perlu dipelihara, jaga untuk elak air minuman tercemar. So tengok sama sampah, tengok. Orang janganlah buang sama sampah kat sini. Sama-sama lah kita jaga kebersihan. Okay, kita dah U-turn. So kita patah balik ke GIBS tu. Kawasan ni banyak campsite sini, kita boleh camping. Sampai dah. Betul ke Papa nak beli nak bagi kamera tu ke Asyai? Papa. Yeah. Okay, ni jalan masuk dia. Tak tidak ni. Betul lah tu. Tu kat bawah tu ada rumah mandi tu. Kita camping kat situ. Laluan masuk. Okey. So lepas tu kena daftar kat sini dulu. Daftar kat sini. Macam mana?
Dia kata check in check out tak ada waktu. Lepas tu? Cepat letak kereta tapak 15. Parking kat mana? Parking. Parking kat belah sana tu. Tapak? Tapak depan lagi kat zombie dia tulis. Dia tulis tu. Apa nama tu? Ulang tu. Kami dari 27 bulan Mei. Ni zon A. Zon F. Ni zon A. Lepas tu zon B dia kat mana? Zon B saja masuk. Oh, sana. ABCDs. Masuk kat mana? Dia macam ni, tempat letak kereta. Harga tapak memang RM30. Lepas tu kereta RM5. Untuk masuk Mana zon B? kepala. String. Yang betul tahu. Dia kata ada sandwich ke? Ni jalan keluar. Kami dari 27. Oh, kita salah. Ni menghala keluar ni. Oh, weh. Kami dari Dia ada tulis ni zombie. Sini. Kami dari Ni toilet. Lepas tu 27 Ulang Kami dari 27. Betul kenapa ada orang pagi yang situ tu? oh, ni lah tapak-tapak dia ni. Dia kata tapak random je, boleh pacak yang mana-mana. Pilih je sendiri. Ulet tak Kenapa ulet itu tu tak pakai ulet. wiper? Long le, I stay long le, the one kasi roti, amin kasi long le. Boleh juga ambil channel ni. Kalau tak ambil sekali dengan dia punya tanah wakaf tu. Ujung ni Ni okey kot. Itu pushi, ini pushi, long le, I stay long. Kita tengok tapak dulu. elok. Itu.
Okay. Tak habis set up lagi. So kat sini nak tunjuk. Bawah ni ada sungai. Ini pondok. Kita orang kat zone B. Zone B ni korang boleh request nak pondok ataupun tak nak So tapak kat sini, siapa cepat dia dapat. So sampai ke ujung sana. Tu belah sana pun ada. So diorang dah makan. Parking di depan ni. Di sepanjang ni ada lot parking sampai sana. So boleh parking kat situ. So jadi kita akan set up lagi. Alright guys, sekejap lagi kita sambung. Sungai dia nice guys. Baiknya sungai dia. Okay, tak habis set up lagi. Okay, sambil-sambil tu geng, kita layan dulu. So aku guna kopi dari Mimosa ni. So brand Mimosa ni okey lah kan. Tak tahulah bagi korang, ikut selera masing-masing lah. Aku pun tak tahu lah, aku baru try kat ni. Baru try kat kopi ni. So dia tu okey-okey, biasa-biasa je. Air dia nak masak. Aku main agak-agak je kan. Main agak-agak je. So selalunya satu scoop ni dah cukup lah bagi aku. Betul lah kalau korang layan macam ni kan.
Ni geng. Kau nampak? Okay, ni fungsi dia. Nampak? Tu cara dia. Okay, lepas tu korang cut balik. Okay. Air dah masak. Air dah mendidih. Okay, tunggu air mendidih jap. Oh, dah panas. Tu dia hasil dia. Espresso. Espresso 3 layer. Nampak? 3 layer. Okay guys. So ni aku dah sediakan ais. Americano. Padu kan. Padu. Okay. Tapi aku nak layan susu lah. Kita buat latte. Latte kan. Kita buat latte lah. Nampak tak? Mantap. Tu sambil-sambil tengok diorang ni mandi, kita sental dulu. Diorang dah makan dah. Tu diorang turun balik mandi. So kita makan dulu lah.
korang tengok belah sana. Kat sana ada toilet satu. So belah sini pun ada toilet. Kau kena menampak sikit lah. Tak jauh pun. Sinki pun ada kat sana tu. Okay. Dia set up aku. Set up kita orang. Barang simple-simple dia. Kat bawah ni sungai. Kat bawah ni sungai. So view kita orang betul-betul depan sungai. Dan atas ni parking. Okay. Plug point korang boleh ambil direct dari pondok kat depan-depan ni. Ada plug. Kau boleh tarik kat situ lah. Jom kita tengok air sungai. Okay, ni sungai. Sepanjang ni dari atas sana bawa ke sana. Okey. So air dia boleh tahan juga, deras juga. So kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Kena sentiasa pantau lah. Okay. Terutama sekali dekat yang macam ni, jeram-jeram ni. Bahaya. Sebab air dia laju kat jeram-jeram ni. Dia sedut. So kita kena hati-hati. Macam tu kan. Kat tengah-tengah ni okey. Tapi bila kat ujung-ujung tu, dia jadi dalam sikit. Lepas tu dia punya tekanan dia kuat. So kat situ bahaya. So kena pantau juga lah budak-budak. Air dia jenis. Tu set up kita orang kat atas. So kalau dari atas ni kita boleh pantau lah anak-anak kita mandi kan. Set up kami kat atas tu.
tempayan ni. So kita menggunakan dua batang tiang. Tiang satu dengan tiang dua. Okey, kat sini. So kita ada tiang ni dengan belah sana. So cara nak ikat dia, korang buat pancang satu dengan satu sana. So 2, 3, 4. So dia jadi A shape. A shape. Kat sini pun ada A shape kita buat. So dia akan jadi A shape kat sini. So dia akan tarik kat sini lah. So tali yang kita pakai ini dan yang tengah ni. So untuk sangkut baju lah. So dia akan tarik macam ni. Bila kita tarik tegang macam ni, dia akan straight lah. So tak perlulah nak bawa banyak-banyak barang kan. Tak perlu nak bawa apa, buat sangkut baju lah apa bagai. Kita pakai tiang ni je. 2 tiang. Tali kita pakai 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tali. Bawa tu je. Pancang pun pancang 4. 1, 2, 3, 4 pancang. Tu je lah. So simple je. Tegang pun tegang. So tak ada masalah. Alright, cuci. Inilah suasana malam. Sekarang ni dapur 7.30 macam tu. Lampu yang kita orang bawa macam ni je. Kat belakang tu ada backup. Setup kurang. Kat belah sana pun ada jiran camper juga. Lampu backup kita orang. Kat belah belakang ni kita orang set up ni lah, lampu belah bawah tu. Alright. Nice sikit. Oh. Jom. Okey. Betul. Masya nak makan apa? Masya nak makan apa? Ha? Maggi. Ada Maggi ke? Maggi. Dia bagi kat mama. Maggi. Dah makan Maggi sudah. Papa. Maggi kat situ. Maggi merah tu. Apa? Tu big kari. Maggi
kari tu. Ya. Ih. Allah. Okey. Nak bikin kari? Yeay. Bikin kari. Nasi ada, diorang nak Maggi pula. Apa? Sedap sangat. Okay. Sambil makan. Kita nak cerita sikit. Campsite ni harga tapak dia RM30. Lepas tu dia ada cas per head lah. Satu kepala RM5. Parking RM5. So total macam aku datang satu family 5 orang, RM60 lah habis. Tapi okey lah, so far okey. Tandas dia ada, mudahan dia ada lah. Tandas ada okey. Tapi nak kena jalan jauh sikit lah. Singki pun sama, jauh sikit daripada dari tapak aku ni, jauh sikit lah. Tapi apa pun okey. Tapak dia pun redup. Apa nak ambil gazebo pun boleh. Dia punya pondok, satu pondok RM40. Pelapon yang risau 24 jam.
Dekat pondok pun ada plug point. So kita orang pun tarik dekat pondok lah. So kat atas ni tapak campsite, pondok belah bawah. So kita orang tarik dia punya current tu dekat pondok. So tak ada masalah. Okey je. Sungai dia pun cantik, sungai dia luas Sungai dia lebar. Ada pot dalam, ada pot paras pinggang, ada pot lutut. Okey. Best lah, best. Sini sungai dia best. Bagi aku sungai kat sini memang best. Kalau datang buat family memang best lah sini. Memang terbaik lah. Okay Ibu makan Ni ayam pun ada. Ayam pun ada lagi. Kita tiba ayam pula. Sambil-sambil tu makan tu kan. Kena angin malam. Angin malam tu ada, tapi tak kuat sangat lah. Tapi kita rasa lah sejuk dia. Dia dingin je. Pasal ni nak kata gelap tak gelap tu, ada diorang sediakan lampu. Tak gelap mana lah. Cuma kawasan sungai lah. Kalau sungai kat bawah tu memang gelap, tak ada lampu pun. Kalau aku nak suluh bagi korang tengok pun, korang tak nampak apa pun, gelap. So kita orang pun tak plan datang ini. Last minute je. So kat sini boleh walk in korang boleh datang, pilih tapak. Yang mana kosong tu korang boleh masuk je. Dekat ni zone B. Korang boleh masuk je. So korang carilah tapak yang mana korang rasa okey. Ayam pun nak habis. Sebenarnya aku tak ada tak ada topik nak bual lah. Tak tahu nak sembang pun. Layan dah. Kami makan Okay. Biar. Aktiviti kita malam ni tak ada benda nak buat. Kita cuci balik lah. Lepas kita guna tadi kan. Kita cuci tu. Kalau orang tanya best ke camping, actually bagi aku ni best tu best lah. Penat pun penat. So kalau korang tak prepare korang punya mental, physical, memang korang boleh layan ya. Tak ada masalah. Cuma korang akan sikit bebai kan. Kalau main tengah panas ke apa ke, nak pasang, nak set up apa semua. Kalau yang tak biasa tu memang normal lah. Dia pun normal je benda tu. So slow lah. Aku sendiri pun bebai kan. Bebal mat. Normal lah, normal kan. Bagi aku normal lah benda-benda tu semua. Kau nak kena hadap tengah panas kau pasang tent.
Korang nak set up korang punya dapur, beli barang banyak sangat kan. Lepas tu mula mengelupo nak set up. Cicil dah. Tak perlu pun barang banyak-banyak. Aku dulu barang banyak sebenarnya. Ikut orang kan, beli barang. Itu nak kena ada, ini nak kena ada, itu nak kena ada. Lalas sekali, bila kau dah semua kau dah ada, kau tak bawa pun barang-barang tu. Kau tinggal kan. Kau bawa benda yang perlu je. Kan membazir. So tu contohilah. Jangan ikut macam aku lah. Bukan, maksud aku jangan ikut orang kan. Kita beli barang apa yang keperluan je. Yang lain tu aksesori je. Tak ada yang korang nak bawa barang penuh-penuh kereta, beban kereta nak bawa. Murung lah. Lepas tu korang beban juga. Korang nak set up semua barang, penat. Memang cantik, barang banyak, komplit. Lepas tu kau penat. Lepas tu kau merungut. Tak perlu pun. Bagi aku cukup apa yang ada. Janji korang enjoy korang punya camping dengan family kan. Aku berbal juga. Saya tak cakap orang. Diri sendiri pun sama je kan. Ada masa dia lah. Ada masa. Kita manusia ni mood kadang swing juga kan. Dalam baik-baik dalam duk elok-elok, kadang dia swing tiba-tiba. Sebab apa? Punca sikit je. Ada lah. So malam ni aktiviti aku tak ada apa pun. Lepas ni lap-lap ni apa semua, kemas sikit, masuk tidur kan. Sekarang pukul apa? 9.27. Okay, benda ni best tau. Kalau korang ada benda ni, tapi aku tak adalah suruh korang beli kan. Kalau korang ada benda ni, kita pergi camping macam ni kan, lepak-lepak. Korang nak layan kopi, boleh lah. Beli wancur kopi. Settle. Aku beli set tau. Ni kopi yang aku pakai. Ni blender dia. Masuk macam ni, pusing. Kopi kau nak letak kat mana? Kopi letak dalam ni. Kopi letak kat dalam ni, korang tutup. Ini kisar dia. Kisar. Dia akan turun kat bawah ni. So kat bawah ni ada hasil kisar. Kat sini kita boleh setting. Kat sini kita boleh setting. Nak halus ke, nak kasar ke, kita boleh setting kat situ. So ikut korang lah. Ni aku punya set. Senang pergi mana-mana, bawa korang boleh layan kopi. Ini berapa gram lupa dah. Rasa 200 gram ni. Malam-malam mata tak nampak. Okay guys. Tareso. Ya, siapa nak beli?
Bukan beli kat aku lah, beli kat ni. Nanti korang boleh lah tengok. Okay guys, itu saja. Jom kita tidur. Guys, ni kawasan zone A. Belah sana ni dia. Suasana malam geng. Suasana malam. Belah sana meriah dengan lampu. Belah sana cerah. Akunya si pun sedut. So belah sana pun ada camper juga. So ni akulah. Kita orang. So belah sana. Belah sana ramai. Jom kita jalan-jalan. Mas kisah dia tadi, dia hanya dekat yang apa lubuk tu kat bawah tu. Tu kan semalam ada bagi tahu kat situ bahaya. Air dia sedut laju, nasib baik dia sampai batu tu pegang. Tu dia merangkak. Apa? Detik-detik Aisyah ni. Macam cerita dari mula. Macam mana Aisyah boleh hanyut kat situ? Kau pada pesan lah. Betul? Betul? Sini sikit tak dengar. Pijak batu tu. Tengok sini. Yang batu besar tu Aisyah tak boleh nak pegang. Yang dalam tu boleh je. Dekat luar dia tak boleh. Lepas tu Aisyah berdiri kat situ, nasib baik. Mama tengok Aisyah diri. Aisyah tak jatuh ke bawah. Aisyah pegang batu tu kuat-kuat. Mama tengok, Aisyah pegang batu kuat-kuat. Pegang batu kuat-kuat. Mama ada semua. Mana Mama jerit. Pegang batu Mama jerit. Dia tengok dia dah berdiri kat tepi tu. Oh, selamat Mama. Mak, dulu dia kat rumah. Dia tak suruh kat situ. Dia tutup. Aduh, bangun. Kalau Aisyah jatuh kat bawah tadi, Aisyah akan lemas dulu tau. Batu tu. Aisyah tengok sini. Lagi Cikgu Lomai tengok. Yang batu merah tu. Aisyah tengok ni. Yang batu merah tu. Cikgu Lomai tengok. Betul. Biar je. Bau tu papa kan, dia lompat daripada batu tu. Tergeja nak pergi selamat Aisyah. Terbang tu. Pasal Ayamin. Ayamin. Papa kerja Ayamin ke kerja Laskar? Aduh. Awak buat Ayamin. Tengok kalau Ayamin balik ke batu tu. Boleh lah tengok. Betul macam takut kan bukan saya tanya tu. Takut. Tapi saya dia pegang batu tu. Pandai Aisyah. Makanya buat cepat. Apa yang dia pegang saya pegang. Dah lah lubang nak bantu kat dalam tu. Lubang lah. Boleh, kita kuat ni. Dia takut ni.
Asal yang pergi dah kat situ tau. Kalau dia kena, kalau dia kena buka dan Macam tahu papa terbang dari batu tu kuncung batu tu. Jadi penyelamat kan. Mama jerit. Siapa macam masa. Tapi yang sat. Spot camping kali ni memang terbaik. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.